Guys, ada satu soalan ni yang agak menarik untuk saya jawab. Soalan daripada Tuan Cik Lip Lip ni. Tuan nak tengok cara nak dengar lagu, saya dah lama beli tapi tak reti nak buka lagu macam mana. So dia komen dekat video Q58. So jom kita tengok macam mana cara nak buka lagu daripada smartphone. Untuk Q58 ni, kita ada 3 cara untuk buka lagu. Lagu daripada handphone, lagu daripada MP3, lagu daripada radio. So first, kita tengok dulu cara macam mana nak buka lagu dekat handphone. Of course, sebelum tu, kita kena pasang dululah dekat kita punya helmet. Tapi dalam tutorial ni, saya tunjuk terus macam tu je. Okay, first kali Q58 ni ada 3 mode untuk kita buka lagu. Yang ni adalah mode untuk kita buka lagu daripada handphone. So kita on je, dia terus kita boleh buka lagu daripada handphone. Kita tekan je button yang pertama ni, tekan lama-lama. Lepas tu dia boleh tukar mode kepada MP3. Mode MP3 ni kita kena masukkan memory card dekat bahagian bawah ni. Okay, dan bukan masuk memory card kosong, kita kena masukkan juga lagu dalam memory card tu. Yang ni kalau nak belajar dalam episod yang lain. Dan kalau kita tekan lama lagi, kita boleh onkan terus lagu daripada radio. Untuk nak dengar lagu daripada radio, kita kena searching dulu dia punya channel. Nak searching dia punya channel, tekan button ni sekali. Tekan je sekali, nampak tak dia tengah mencari channel. Jadi dia akan auto save channel-channel yang dia jumpa. So kita akan belajar yang basic dulu, iaitu music mode untuk kita connect dengan phone. Jadi pastikan dia ada 0000. Kalau tak ada, tekan je yang ni lama-lama sampailah dia tukar 0000. Lepas tu, tarik dekat atas kita punya smartphone, cari button Bluetooth. Simbol Bluetooth dia macam ni je, dia takkan berubah. So kita tekan yang ni lama-lama. Lepas tu, yang ni berbeza mengikut handphone. Okay, macam saya ada pair new device. Ada orang dia akan naik terus dekat sini. Jadi kena tengoklah pada phone masing-masing. So macam saya kena pair new device. Lepas tu dia akan keluar ke semua Bluetooth yang dia boleh jumpa. Okay, so nampak kita ada Q58 Max dekat bahagian bawah. So saya akan tekan ni dan tekan pair. Okay, setelah kita tekan pair, dia akan connected dekat sini. Okay, nampak So saya punya smartphone dah pun di list dekat situ, The Sigma. Okay, now kita buka lagu daripada kita punya smartphone. So sebenarnya macam tu je lah kalau kita nak buka lagu daripada smartphone menggunakan model ni. Okay, tak kisahlah kalau kita ambil ada model yang lain, contoh macam GT1 ke, ataupun model yang paling basic kita Y11 ke, kita just onkan kita punya Bluetooth kita dekat bahagian sini, connect dengan model tu, dia akan ada nama dia lah. Kalau Y11, GT1 dan Q58. Dan setelah kita connect je, terus je buka lagu. Tak kisah nak buka lagu dekat mana-mana platform pun boleh. So hopefully menjawab soalan. Thank you very much. Ada soalan lain, komen kat bawah.